Ke cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pelajar baru kan ni? Ya. Okey, selamat datang ke Dimos. Terima kasih. InsyaAllah awak akan dapat yang terbaik di Dimos ini. Semoga cemerlang dan ceria. Okey, awak pengawas kan? Kita ada pelajar baru, tolong dia, bantu dia. Semoga kita memperoleh kejayaan bersama. Silakan. Assalamualaikum. Nama apa? Nama saya Asyirah. Oh, kelas apa? Duk Anu. Ya. Ni tempatnya ada orang tak? Ada orang. Kursi kosong kau kat belakang. Tadi ada budak baru dalam kelas kita. Siapa? Boleh tak saya makan kat sini juga? Meja dah pernah. Duduk tempat lain lah. Tengoklah Syaf tu. Sombong betul lah. Yelah. Aku tegur pun dia pun tak tahu je. Macam tak suka berkawan dengan orang. Nak jadi budak baik konon. Weh, korang buat apa tu? Mai sini. Alright, cikgu tengah saya calon untuk tokoh sasah pada tahun ni. Kau rasa siapa? Kau rasa siapa yang kita patut cadangkan? Mestilah aku. Korang calon kalau nama aku dekat cikgu. Aku kan banyak sumbangan dekat sekolah ni. Ambil gambar, video, tolong cikgu. Semualah aku buat. Weh korang, dah nak rehat lah. Jom. Korang. Video aku hilang lah. Kau jatuh kat mana? Tak tahulah. Aku rasa mesti budak baru tu ambil. Cuba pergi cari dia. Kat sini lah dompet. Aku rasa kau tinggal kot. Mungkin lah. Tiba Hari Anugerah. Anugerah Tokoh Sahsiah Murid disandang oleh Muhammad Ashraf Danish bin Muhammad Nasri dari kelas 2 An-Nur. Cikgu, siapa yang nampak saya buat semua kebaikan tu? Kenapa awak cakap macam tu, Ashraf? Sebab saya rasa saya tak beritahu sesiapa pun pasal tu. Kadang-kadang orang yang paling banyak buat kebaikan bukanlah orang yang mahu dikenali. Tapi percayalah, setiap kebaikan yang awak buat pasti meninggalkan kesan walaupun lambat orang untuk menyedarinya. Ibu, saya main bola dulu ya. Saya rasa mesti kawan saya tak sabar nak main dengan saya. Tak sempat salam ibu lagi. Hati-hati ya. Okay, bye. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jom kita pergi main bola. Sorry lah, aku janji apa tahun ni. Oh, ya ke? Tak apalah. Assalamualaikum korang. Jom kita main bola. Korang sibuk lah. Oh, ya ke? Tak apalah. Dah pukul berapa dah ni anak aku belum balik? Kenapa ya? Orang masih belum terima aku lagi. Kalau suatu hari nanti kerusi ini kosong, jangan biarkan kebaikan ikut pulang.